Persembahan tonggak naturalisasi Johor Darul Takzim JDT amat sangat dirindukan oleh segelintir penyokong Harimau Selatan. Pemain berusia 31 tahun itu pernah memberikan persembahan yang sukar dilupakan di Liga Super beberapa tahun terakhir, sebelum menjadi penghangat bangku simpanan hingga ketika ini. Sekali lagi dengan kecederaan Arif Aiman ketika ini, kemungkinan besar ketika menentang Melbourne City FC bisa membuatnya dipercayai untuk menggantikan Arif Aiman di bahagian sayap. Kelibat pemain sayap Johor Darul Takzim JDT, Mohamadu Sumare kembali meniti di bibir peminat bola sepak Malaysia. Tonggak berusia 31 tahun itu beraksi buat skuad Harimau Selatan dan membantu pasukan untuk melakar kemenangan besar 7-1 ke atas Melaka FC pada aksi ke-10 Liga Super 2025-2026. Pasukan kendalian Hesko Monos ketika ini gah mengemudi tangga teratas saingan Liga dengan rekod 100% kemenangan dan 10 mata mengatasi pasukan tangga kedua, Kuching City FC. Kelibat tonggak naturalisasi negara, Sumare kembali menghangatkan JDT yang masuk menggantikan Oscar Arribas pada minit ke-60. Perkara ini dinyatakan oleh penganalisis bebas sukan, Zakwan Adha yang teruja untuk melihat Sumare kembali beraksi. Saya amat merindui Sumare. Sudah lama kita tidak melihat aksinya. Namun begitu, sekiranya beliau diberi peluang untuk beraksi, Sumare perlu menyamai intensiti para pemain lain, ujarnya. Menurut Nur Syahrul Idlan Talaha pula, pemain-pemain JDT yang diberi peluang untuk tampil dalam kesebelasan utama harus memberikan aksi terbaik untuk merebut tempat. Pada musim ini, Sumare baru beraksi sebanyak 2 kali dengan kedua-duanya selaku pemain gantian. Namun untuk melihat kalibat Sumare tampil di ACL ketika ini seakan mustahil, kerana beliau tiada dalam barisan pemain yang dibawa ke Australia. JDT kini terbang ke Australia bagi aksi AFC Champions League Elite menentang Melbourne City pada 25 November 2025. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.